Baik, sanad ni hamba dapat daripada adik hamba sendiri yang belajar di Syria. Yang tak dapat tidak, pertama sekali hamba nak menceritakan masalah cara memakai minyak wangi ni terlampau banyak. Cuma kaifiat ini yang tak dapat tidak, yang telah diajar oleh Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi SAW selepas 7 hari Nabi rebah tak bangun. Nabi kena santau dah, Nabi kena buat orang. Maka selepas Nabi segar, selepas Nabi Nabi sihat dan sebagainya, maka Jibril turun mengajar Nabi satu kaifiat ataupun satu cara memakai minyak wangi untuk dielak daripada sihir. Caranya banyak. Yang kaedah ini khususiah kita pakai untuk mengelak daripada sihir. Pertama sekali, bismillahirrahmanirrahim. Ambil minyak atar, tuan-tuan sapu di ibu perut jari yang kanan. Dah? Ibu perut jari yang kiri. Ambil minyak atar, sapu minyak wangi di ibu perut jari yang kiri. Baik. Kemudian kita sapu keduanya sambil berselawat kepada Nabi SAW dengan disapu di atas bulu kening ke bulu mata? Bulu kening. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian gosok kali yang kedua, sapu di antara hidung dengan mulut atau dipanggil misai bagi laki-laki. Ada? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapu kali yang ketiga, disapu di belakang telinga. Ini. Dah? Disapu di belakang telinga dan diurutkan sambil berniat, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan dipelihara aku daripada sihir sebagaimana yang telah dipakai oleh baginda Nabi SAW. Faham mana ibarat? Dah? Hamba ulang balik. Dah? Ambil, pegang minyak wangi, sapu di perut ibu jari yang kiri. Kemudian disapu keduanya. Sambil berselawat kepada Nabi, disapu di atas bulu kening. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapuan yang kedua, sapu di antara hidung dengan bibir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sapuan yang ketiga, sapu di belakang telinga dan dilurutkan sehingga ke bawah badan lebih kurang. Dengan niat, dengan kaifiat Nabi memakai begini, dipelihara diriku daripada sihir, santau dan sebagainya. Faham mana ibarat? Habis. Wallahu a'lam. Sambung.